Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dun sanak sadonyo di channel Rajo Lambuang. Bagi sanak yang suka hobi makan mangkilean parut, makan yang parut, untuk mangarangah angka lama dewak sadonyo di channel iko. Tolong support channel iko. Support channel ini Rajo Lambuang. Channel yang sangat bermanfaat untuk parut anda. Subscribe, kena subscribe itu gratis. Subscribe dan tekan notifikasi lonceng ya. Oke, segera kita ke Rajo Lambuang. Sekarang saya nak melihatkan kepada anda semua. Ini apa nih? Ini pudung patai main. Pudung patai ini tumbuhnya di pucuk patai atau di buah patai itu. Bagi anda orang Minang ni mungkin tahu ni pudung patai. Ni enaknya untuk dipergatap, enak untuk makan sebagai pergatap. Nak mencuba makan ni, saya cuba makan pakai nasi goreng. Pudung patai ni mantap pemirsa, dun sanak semuanya. Mari kita coba, kita kudap ni sekarang ya, pakai nasi goreng. Oke. Mana nasi gorengnya? Nah pemirsa, aku lah ada nasi goreng tadi. Coba saya makan dulu lagi. Nah, ini pudung patai dan sudah saya gigit. Baraso dun sana. Rasanya nak pasti ni. Ini pudung patai. Ini mak. Lagi dia lado kayak macam kuah. Siro soe. Pudung patai. Mana mak? Pudung siang. Tambah je lagi. Nyak lagi. Pudung patai seru seorang. Cuba beli besar. Cuba besar Solok dah nak. Hari beli di Selasa Jumaat. Banyak. 2,000 dah lebih dah. 2,000. Lebih dah buah kan. Banyak. Elok. Pemirsa dan senak. Aku kulek kau. Tapi nan suku kulek lulu aja lah. Tapi kalau dia anak dah. Ulek. Bahasa Indonesia ulat. Lulek. Sisian macam mana kau? Tu nan salah biar kunyah lah makan lah. Ulek vitamin. Luluan lain ni. Anjana hijau kau makan tak? Mau makan kayu ah. Kau siang. Mau lek ni. Nak kena yang. Dulu lek dia. Sisian lek ah, nak boleh kan. Tukar, dua cek lain. Pudung patai. Orang Minang tak tentu pudung patai. Di mana tinggal? Lihat pudung patai. Aku nam pudung patai ya. Pudung macam orang. Bahasa lain nak tentu dah. Jadi kita punya. Anda. Alin tak boleh dah besar ni kuat. Man tadi boleh PCC saya. Nak ni ulek lah mak yo. Vitamin. Okey, seru. Nasi goreng habis, pudung teh nyak leh. Ada tiga. Bali pasal Solok nyak. Hari Jumaat ni. 2,000 ke bel.
Pegatok jari yang semuanya. Tidak lama aku step. Udah. Weh, nak guna je tangan kita. Tangan suwak tak ada. Maaf pemirsa. Kedek kelamaan. Sunnah Rasul di tangan suwak. Alhamdulillah, licin pemirsa, licin. Alhamdulillah. Onde mak, lama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.